Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi berita gembira yang mana alhamdulillah secara rasminya pihak Wow Animation Studio akan menganimasikan Nirnama, membawa Nirnama ke layar animasi lah, mengadaptasi cerita daripada novel Nirnama, insya-Allah. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan yang memberikan sokongan dan doa selama ini. Saya harap rakan-rakan terus sudi memberikan sokongan dan doa agar projek ini berjalan lancar dan mendapat kejayaan, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah ni satu mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi pun kita masih di permulaan lah. Ialah baru memeterai perjanjian, belum lagi animasinya siap. Jadi nantikan perkembangan berkenaan dengan perkara ini dari masa ke semasa, insya-Allah. Doa-doakan. Apa yang penting saya nak ucap terima kasih banyak-banyak lah atas doa dan sokongan daripada semua selama ini, insya-Allah. Bagi yang baru kenal Nirnama, mungkin nak ambil tahu pasal Nirnama, boleh cuba kalau suka baca novel boleh cuba novel Nirnama. Kalau tak berapa suka novel boleh cuba komik Nirnama Kelana Pendekar Tanpa Nama, itu komik tidak bersiri, atau komik Nirnama Hikayat Pendekar Tanpa Nama 1 yang merupakan permulaan kepada komik bersiri Nirnama. Jadi mungkin lepas lebih kenal atau tahu pasal Nirnama, jadi akan lebih sukalah nak memberikan sokongan kepada berita baik ini, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.